Ha. Saya ingatkan vote tu untuk bos duduk dekat 5 top 5 lah maksudnya. Sekarang dah top 5 dah. Sekarang ni nak siapa juara je sekarang ni. Oh, maksudnya itu adalah apa tu hujung-hujung kemenangan bos lah. Kalau menang nombor 1 akan naik atas pentas dapat award dah, boleh bagi ucapan lah kat TV3. Oh, baiklah bos. Kalau menang. Itulah bos, banggalah kejap kan. Era, nyanyi satu lagu Era, ajak Era. Janganlah kita lelah nak suruh nyanyi lagu tinggi-tinggi. Cepatlah, satu lagu je. Boleh lah. Saya berani. Separuh je. Terima kasih Faizal 75 vote. Terima kasih. Lagu apa? Lagu masing-masing? Masing-masing tak nak, hajat. 25 vote tu tak buat atas. Korang boleh dapat lebih pada 25 vote tau. Buat atas sikit. Okay. Apa-apa pun bos, good luck Saya ada bau-bau lah kemenangan tu. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh lah. Okay, bos kan ramai budak-budak bos. Ada lah. Ni kalau diorang ikhlas nak tolong, Alhamdulillah. Ada 85, ada 100. Tolonglah pakai handphone banyak-banyak undi guys. Dekat TikTok ada dekat bio saya ada link. Kat situ tekan je. Cepatlah orang. Tapi bos satu benda. Tapi bos kan satu benda je bos tak berubah daripada zaman yang saya kenal, zaman dekat B dulu sampai sekarang. Apa? Bos akan stres kalau lain bos macam Shilanan. Oh memang kalau lag memang. Saya sampai tak berani nak komen lebih-lebih. Dengar tak bos? Ya. Bisakah kau tempuh dalam jauh ini? Baik. Pastinya jurang menghalang. Sanggupkah engkau susah payah bersamaku? Baik. Janganlah pula nanti kau menyesali. Saya ni lagu sedih bos, suka lagu sekadar mawar di dalam tak bererti budi yang dipandang, rupa adalah diangankan setiap insan. Betapa jauh jarak kita berdua, jangan digandingkan. Hafiz. Tarik. Pernahkah kau fikir suatu masa nanti sayangku apa akan terjadi? Pasti gelora yang akan melanda, kita berdua akan karam. Oh kasih, sungguh ku mengerti, tulus menaruh kasihku, tak ku sangsikan seputih hatiku. Itulah kasihmu dari dulu dan kini. Dah lah bos, saya sebut lah bos. Dulu kali kalau saya nampak belajar. Saya baru je lah bos, saya suruh saya nyanyi lagu ni. Kau masih kerja Foodpanda tu ke? Bukan. Saya kerja PE bos, Panda Ice bos. Oh, selalu tengok dah kau. Tak dah, saya. Selalu tengok kau menari-nari tu. Kau kenal ke dia ni, Era? Kau kenal dia? Tak kenal lah, bos apa? Inilah anak angkat bos. Betul bang. Hari tu jalan-jalan dekat Ipoh. Tengok dekat tepi kotak tu ada macam budak nangis. Tu yang macam abang ambil lah, bela.
Nama dia ni Muhammad Koyum. Apa Muhammad apa? Muhammad Koyum. Oh, baik bos ni. Yelah, Alhamdulillah, bab bela- mereka cerita bagi kat bos je. Bela dia daripada kecil. Ambil hari pertama tu jenuh sental. Dia kan dah lama duduk kat kotak. Bos sental. Bersih dah jadi budak. Ya. Oh ni ke dia tadi saya ada join live bos. Tapi bos duk cakap pasal budak viral. Nah, lepas tu bila dia dah kau diam. Lepas tu dia dah bos hantar dia pergi ni apa? Dah besar bos hantar lah dia pergi sekolah Tafiz kan. Dah besar, dia pun bukan anak kandung. Suruhlah berdikari. Ni dah habis lah ni, dah habis sekolah semua, tengah cari kerja lah ni. Dekat Bandar Ais tu ada tak? Dekat Bandar Ais tu ada kerja kosong tak? Dia boleh menari. Oh dia nak menari juga? Sebab tengok Bandar Ais kan kuat menari kan. Dia kalau nak menari Haira saya kena tengok dulu bos. Dia boleh ke tak? Muhammad Koyum, tunjuk sikit menari. Kau tak payah cakap, aku tak nak dengar kau cakap, aku nak dengar kau menari. Kau menari, Muhammad Koyum menari. Bagi sikit. Nanti saya cuba. Bukan reva, kau takkan nak pergi Bandar Ais nak reva. Kau bukan dekat KLCC. Kau berdirilah tunjuk bakat kau. Aku nyanyi, kau menari Okay. Muhammad Koyum, standby Muhammad Koyum. 1, 2, 3. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila kau menari apa tu? Kau menari apa? Bos, kalau Aku macam menari lagu kenegerian. Kau menari apa dah macam cacing kepanasan tu? Menari betul-betul lah ikut lagu. Sekali lagi, sampai tu teruskan voting Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu. Na 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 na. Yang kau terajang tu, kau terajang siapa? Ada. Kau nak terajang aku ke? Dia memang skill. Bos. Dari lama pergi ke Bota. Bangun, bagi balik. Tinggal bermalam gumohwan lebar. Jadi hati pinang anak. Dara dapatnya janda, rambutnya gugur. Umbut-umbut pisang belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena cubit. Umbut-umbut pisang belalang kedek-kedek. Siapa buat Cuba dandut. Asyik lagu tradisional je. Kali ku pandang kelip nun bintang dun jauh di sana. Terdengar alunan cinta yang bergema. Letak jantungku seakan ikut irama. Malah pesona, irama kopi dandut. Irama kopi. Baik dia semua lagu. Kita try lagi satu lagu. Siapa tu orang duduk? Penat. Jantan tak guna. Jantan tak guna. Baik dia boleh macam mana? Haira boleh ke masuk Food Panda? Bukan yang kau kerja tu ada panda-panda apa? Yelah panda ais bos. Jangan macam gitu. Panda ais. Bukan distapak tapi digombak. Dengan distapak tapi digombak. Nasi lemak, roti canai, roti kari, roti manis sama-sama. Jangan difikirkan orang. Nanti peluang kita hilang. Kita tinggal duit tambang untuk kita balik pulang. Wahai temanku, apa di Mana woynya? Anak ditunggu, semakan dulu kewajipanmu. Ingat dahulu janji-janjimu. Nasi lemak, roti canai, roti kari, roti masak, roti bungkus, roti canai, roti telur, roti sardin, roti Pandai sangat. Dah, duduk kesian. Dah lah bang. Sian dia. Ya tu.
Ku Okey lah. batik bintang, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman. Bagai jauh. Dah lah, penat kau penyembah lah, penyembah. Bos dah lah bos. Aduh, kau. Aduh. Okey bos. Ni tahu Dia esok bunyi ada orang pergi ICU tak cukup nafas sekejap lagi. energi dia tu bagus lah. Boleh ni, boleh ni. Bila adalah lambang cinta dua dunia, mengapa kita Video, video. berpisah, namun akhirnya terpisah. Aku ingat you. Tidak jadi Macam you panggil. ditelan kegelapan malam. Kuat tu. Budak ni okey. Dah lama bos. Aira. Dah. Macam ni Aira rasa okey lah ni? Okey bos. Nanti saya akan usulkan untuk bos. Budak merah kau nak kerja tak ni? Pandai. Boleh abang. Tak ada job lah. Bulan bintang tak panggil. Dek, kalau boleh jangan bagi tahu orang tak ada job. Kau bulan bintang tak panggil apa ni? Gila. Bulan bintang tu baju raya. Kau ingat setiap bulan hari raya ke? Dia panggil kau tak nak raya je lah. Yang bulan depan tu memang raya. Tapi raya depan Bali. Takkan bulan bintang nak jual baju sari. Aduh. Asal kau penat? Ha? Asal kau penat? Jangan nyanyi dah Jangan nyanyi dah. Dah peluh-peluh ni. Tak masuk apa lagi ni. Kau ni. Lawak lah budak ni. Sebelum mencapai kejayaan, perlu ada pengorbanan. Jadi kau berkorbanlah dulu kan. Jangan lafazkannya. Mampu dah. Hasrat di jiwa. Kerana dia ku berubah cana. Jangan lafazkan sudah membenci. Jangan Tak, masalah. Dia lupa. Masalah sekarang ni daripada lagu dandut, lagu baladah, tarian dia sama je. Tarian dia tak ada berubah lah. Memang satu tarian je ke kau reti? Lagu Isabella kan aku duduk dulu. Yang tu Ayah. je lain sikit pada yang lain. Yang lain mana ada? Oi, nampak lah. Patutlah nama dia budak viral. Budak Ingat bego. 5 perkara. Mampu dah. Sebelum 5 perkara. Lagu ni lagu nasyid. Bukannya azan yang kau nak semayang dah. Kenapa? Yang tiba-tiba kau pergi ambil staff tu lah. Kenapa? Ni lagu nasyid. Bukan aku azan. Kau ingat masuk azan isyak ke yang kau nak semayang tiba-tiba? Ih, kau ni. Hei. Macam mana bos? Bos macam mana bos boleh jumpa dia bos? Kan cakap tepi kotak. Jumpa tepi kotak. Oh, budak bos juga ke? Ke bukan? Kok sekok 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 sekok. Terima kasih. Cintaku itu kok sekok sekok sekok. Macam mana lagu tu Era? Kok sekok sekok Tak sekok. berarti untukku. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku kecewa. Itu Di mana letak cintamu yang dulu kok sekok sekok. Weh, dia lepas geram betul loh. Era boleh tak bagi saya nak lawan pitching dengan dia sekejap, nak bantai dia sekejap. Nanti kita buat lagi. boleh silakan bos, Bye-bye, silakan Ra. bos. Jangan lupa vote Okay, agak, Ra. bye-bye. Okay, bye Dik. Bye bang. Okay, bye. Bye, Assalamualaikum. Kau dah vote aku belum? dah. Berapa? Kita macam mana bang? Ni apa? Kenapa? Tak nak banyak. Ini geng kita. Berapa kau vote aku? Dalam 130 kot. Kau menipu. Satu handphone boleh 100 je. Kau nak tipu apa? Ada 2 biji. Sumpah. Sumpah. Ya Allah bang, takkanlah tak vote. Kau belum vote. Kau nak menipu aku. Aku tahu dia boleh vote 25, 45, 85, 90, 130 tu kau dah menipu kalau satu handphone. Kalau satu handphone 70 tu aku dah percaya lagi. Macam mana cara nak buat lah? Memang boleh buat lah. Tengok. Kau pun tak tahu lagi. Kau pergi dekat bio aku sekarang. Bayu, Ada link. Tekan link tu. tekan link. Kau flip lah handphone kau. Sambil-sambil tu viewer boleh tengok. Bantulah aku. Okay.
Flip lah, handphone flip. Sekejap. Bukan handphone yang kau pegang tu, flip. Yang kau tengah live ni, flip. Yelah, sabar lah. Ini bukan flip. Ini aku pelip muka kau. Flip tu kamera kau tembak depan, bukan bagi kiri kanan. Oh, iya ke? Yang kalau kiri kanan ni orang panggil mirror, bukan flip. Oh, kira tersilap lah. Lepas tu? Dari tu mirror. Lepas tu? Kau ni uji aku. Di mana letak dirimu yang dulu kok sekok. Di mana dia? Kok sekok dia akan datang. Dah. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidur. Okey, dah kau ni. Yang mana? Okey, sekarang ni kau dekat sikit handphone. Okey, nampak? Dekat sikit handphone bawah lagi. Okey, nampak ada CS tu? Dekat sikit handphone dengan kamera. Okey, kau boleh vote 25 tapi kau tekan klik here tu tambah lebih sikit. Klik here. Okey. Okey, daily check-in tekan dulu. Daily check-in tu atas tu. Okey. Happy to accept. Okey, share tu 3 kali. Copy link je, tak payah share kat orang pun. Copy link je. Okey, copy link. Okey. Sabar. Sabar, dia kena tekan tu dulu. Happy. Okey, dua kali sabar. Tunggu dia keluar dulu. Allah, silap. Tu okey. Happy to accept. Sampai dia habis tu. Okey, sabar. Copy link. Okey, tunggu. Tu tekan happy to accept dulu. Okey, yang tu tak payah, yang tu kena buat video susah. Okey. Follow dua bawah tu. Bawah ni tu. Okey. Yang like okey tekan. Nanti kau orang follow lah balik kalau tak nak. Okey, tekan lagi satu. Dah. Ada lagi satu bawah lagi. Aduh, boleh dapat 90 lebih tu. Sekali lagi tekan klik here. Okey dah. Pergi undi. Cek tu. Habis dekat sikit kat kamera nak bagi orang nampak. Okey kan, nampak kan budak Vera bagi 80 vote dekat ACS kan. Macam mana aku nak vote ni? Tekanlah sampai habis tu. Tekan je lah. Tekan je lah sampai habis. Lama sangat ni. Sabarlah, kau takkan tak nak aku menang tu. Ramai-ramai Aku dah berpeluh-peluh Acap S. Aku dah berpeluh-peluh. Kau ni korban lah sikit demi abang-abang kau ni. Betul. Lepas tu esok buat lagi. Tak, kalau kau habiskan semua follow back. Habiskanlah dulu. Aku nak tengok kehebatan kau macam mana. Pilih dulu. nak follow back, tak nak follow back. Follow, kau buatlah dulu. Kau pilih nak DC ke nak terus kat sini? Okey. Pandai main ugut. Kau nak aku DC ke kau nak stay kat sini? Dah, habis. Okey dah tu biar. Pusing balik kamera. Macam mana nak flip? Macam mana kau flip awal tu macam tu lah. Ni akaun baru kau kan? Nanti kau Wahab aku balik. Aku nak try akaun ni boleh masuk agensi tak? Okey. Umur kau dah cukup kan? Dennis, terima kasih. Okey, kita lawan fikir. Siapa kalah, buat denda. Denda apa? Colgate satu muka. Colgate Bila lagi kau nak rasa cerah? Satu muka lah. Okey lah, separuh. Okey, separuh dulu. Okay, kena nak jadi TikTok yang berjaya kau kena gentle. Baru nampak kau punya credibility. Okeylah, separuh dulu. Kita cuba. Sambil-sambil tu guys, cara nak vote boleh pergi dekat bio saya, ada link, teruskan vote. Pakailah banyak-banyak handphone guys handphone mak, adik, ayah, kawan, bapak semua tolonglah. Dapatkan atas 45 vote setiap hari. Terima kasih Cik Syah. Tolong pin Cik Syah tu, dia vote saya guys. Okey, mari kita. Oh my god. Weh, ni kuat guys, budak Vera ni kuat guys. Supporter dia ramai guys. Jangan tipu sangat. Guys, kita kena bagi lion guys. Terima kasih Muhammad Nasaruddin, Hafiz Cik. Setiap hari lepas jam 12 undi lagi. Terima kasih bang. Setiap terima kasih. dah boleh vote baru Si Putri dah. Macam mana ni nak menang ni? Macam mana nak vote? Alah, tengok dekat VTT saya ada buat video, boleh belajar kat situ. Keluarlah. Kau tengok ni kereta api Keluarlah kereta api Sekor. Weh. Dahsyat. Macam tu je. Kau tengok aku sebut je tak keluar. Keluarlah kereta. Kau tengok HR style bagi. Keluarlah kereta api satu. Kau cuba kau try. Keluarlah kereta api satu. Guys, Kuala Kangsar lawan Greek guys. Okey, kau tak dahsyat. Ni tengok ni, aku try lagi. Ikan paus satu. Ui, dapat shoot dia. Oh my god. Ui, dia dapat shoot. Ikan paus satu. Terima kasih. Dia try ikan paus tu. Ikan paus. Lalu test screen je
orang je. Bahasa Bili gambar. Bahasa Bili. Tak ada. Tengok aku buat. Tak ada. Dia rendahkan saya lah guys. Keluarlah. Kau tunggu tak ada apa pun mesti keluar lah itu ikan paus. Keluarlah ikan paus coach. Kau tu kalau pergi mancing kupau. Kalau nak mancing macam ni. Kau tengok aku buat cara dia. Sabar. Oh, keluar. Itik. Relax. Aku dah berumpun dah ni. Oh my god. Style tu yang mahal tu. Oi, pancang. Kau tunggu kalau dia bergegar ni dapat ni. Kalau dia bergegar dapat ni. Oh my god. Dah nak dua tu. Tak bergegar pula kali ni. Tarik sikit. Dapat itik pula. Terima kasih. Tarik sikit. Dah nak dua tu guys. Takkan tak ada. Lama tu. Malu ni guys. Ya, tali dia masih straight lah. Tali masih straight. Dia tak sangkut lagi. Kira tunggu dekat tepi pancing lah. Kalau dia bergegar tu kena tu. Kali dua tak kena ni guys. Aku try budak Kuala punya paus. Aduh, tak menjadilah guys. Kumpul lah guys. Terima kasih. Dah nak dua guys. Apa saja korang bagi kali dua ni? Nanti. Aduh. Kamu tunggu jap. Aku dah pasang pancing aku. 9 saat je lagi ni. Alamak, tak ada lah. Tak sangkut pula dah ikan paus ni. Aku dah pasang pancing aku cap. Terima kasih Terori. Faizul. Tak keluar shoot. Alamak, booster. Tak kena shoot. View dekat 12,000 tak kena ikan paus. Tak kena lah malam ni. Berat lah malam ni. Tak kena. 91 vote. Terima kasih yang vote. Hamba Allah. Terima kasih. Gila lah nak kena ikan ni. Kenapa kan saya pakai umpan cacing tu? Ni kat tempat raya. Ya ke? Tak apa-apa. Tu dah sekira. Dia pakai joran betul lah. Kau relax. Terima kasih Jan. Kalau mancing tak boleh, aku try jala. Jadi jala. Tak lekat lagi ni kapal. Dah pakai jala. Dah pakai jala. Aku cuba. Tereng. Terima kasih bang. Mek Dinda. Takkanlah tak ada ikan paus kan? Terima kasih Mek Dinda. Aku try pancing ikan paus. Sekejap. Alamak dah. Dapat. 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 Pancing paus kan. Dapat siut. Terima kasih Mek Dinda. Dia dah ada paus ekor. Tak kumpau. Terima kasih. Kereta api keluar seekor. Aku punya paus tak keluar lagi cap. Tempat engkau tu kumpau. Tempat aku baik. Kau tengok ni. Kereta api. Kereta api saya tu. Relax. Ini. Power sekejap lagi keluar tu kereta api. Kau relax dia mesti keluar punya. Mana paus aku tak keluar ni? Sampai dah habis benang dah tu. Itulah. Benang dah habis ikan tak lekat-lekat lagi. Ada booster kan? Bukan booster. Keluar ke geng? Terima kasih video guys. Follow guys diorang guys. Mana mau nak menang kopi ni? App Store. Malam ni korang kena follow App Store. Ada banyak tolong saya lah App Store dengan Pilot Darat. Sekarang kau jangan cakap banyak. Aku bagi kau. Kau nak Colgate separuh muka ke kau nak bubur tepung satu muka? Separuh muka lah. Kau tak nak tepung? Nak. Tepung tak pedih. Nak Colgate ajak pergi ambil. Guys, sambil tu pergi vote guys Guys, korang rasa ada ke peluang saya nak menang guys? Terima kasih Udin. Sebab saya taklah hari-hari. Terima kasih kau yang terus vote. Kita ada 12,000 ni. Nak kena pakai cap apa bang? Cap gomeng. Cap gomeng. Kau pakai je lah Colgate jenis apa. Janji Colgate. Tak payahlah ikut cap-cap apa. Bubuh. Penuh-penuh lah. Sebab muka tu kena penuh. Ini aku latih kau. Kau nak jadi TikTokers yang berjaya kan? Betul. Ini latihan pertama. Dia macam komando sikit. Kau coreng-coreng.
Memang kau kena lalui dek. Abang dulu mula-mula masuk kena ranking macam ni lah. Jangan lupa sebut, insyaAllah saya akan sebut nama viewer-viewer saya. InsyaAllah saya akan sebut nama viewer-viewer saya. Apa yang kau cakap tu? Ha? Oh, pedas. Oh, panas. Aku dah bagi choice. Kau nak tepung ke Colgate, kau pilih Colgate. Round kedua. Kalah, sambung separuh ke atas pula. Mana tahu tolong kita dia. menang. Mari kan, last game kan. Terima kasih Arifan. Awak mesti pakai banyak handphone kan. Terima kasih yang vote banyak handphone. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan vote dan vote dan vote. Guys, tolong guys saya minta bantuan. Yang pakai banyak-banyak handphone tu tolonglah buat video tag saya nak cakap terima kasih. Oh my god. Terima kasih bang. Ni Teza. Lama tak dapat Terima kita kasih. Mac Dinda. Banyak orang, yang Mac Dinda bagi. orang Singapura, Brunei pun boleh undi. Terima kasih Don Fahad. Kalau tak faham cara nak vote, boleh tengok VTT saya dah ajar. Harap-harap ditunjuklah. Okey, double point guys, double point. Kali ni nak tengoklah siapa yang... darab 3. Kali ni darab 3 peluang. Point kita Darab 3 kan. Fokus kan. Macam mana? Nak jadi... Ui, 10,000 siap. Ni apa dia punya deal ni? Sambung Colgate kat sini pula. Kalau kamu kalah. Sama aku sini juga ah. Okey, geng. Mac Dinda ready, Mac Dinda. Mana nak maunya. Terima kasih, Mac Dinda. Mac Dinda support dia. Syuk. Mac Dinda, terima kasih, Mac Dinda. Pilot darat. Gacor. Gacor je. Mac Dinda kita ni memang kemas. Steady Mac Dinda kita. Steady. Weh, Mac Dinda tu kaya guys. Kita terpaksa guna kuasa tap-tap kita lah guys. 1, 2, 3. Cantik kan nampak tap-tap string kita guys. Tap-tap string kita. Pam 5,000. Pam. Baik tap-tap string kita guys. Pam lagi guys. Pam. Kita ada booster ke? Apa ada booster tadi? Buka dulu. Dia ada founder guys. Terima kasih Cik Ayu. Budak Baron kau ada founder lah. Aku baru masuk live dengan kamu. Aku baru masuk Mac Dinda ni. Terima kasih Mac Dinda. Oh iya ke? Terima kasih.